Assalamualaikum sahabat-sahabat. Hari ni kita berapa hari bulan hari ni? Hari ni 12 hari bulan 10 pukul 4.50. Alhamdulillah ya Allah. Hari ni kita nak cuba memancing dekat kolam udang Kolam udang area Kajang Utama. Kajang Utama. Ni kolam udang dia. Kita tunjuk dulu ni, kita baru sampai. Ni kolam udang dia. Kolam udang Kajang Utama. So kita dengar-dengar dekat sini digasak kat kan. Kita dengar-dengar digasak. So ni saya datang ni nak try lah. Tengok macam mana, ada rezeki tak hari ni kan. Kalau dia gasak hari ni, alhamdulillah lah. So kita tengok macam mana. Hari ni saya dengan my prince. Siapa nama awak? Wildan. Wildan apa? Wildan Hanas bin Bukhari. Wildan nak apa? Ikut abah buat apa? Nak tengok apa mancing. Dia nak tengok kita nak sama-sama mancing udang So stay tune guys. Kita tengok macam mana hari ni. Adakah udang dia gasak atau udang dia tidur. Apa-apa pun rezeki insya-Allah dari Allah kan. So kita mencuba je lah, selain daripada berusaha. Okay guys, stay tune. 15 kan? Okey. Boleh lah. 15. Ada video. Ini saya mau rekod apa YouTube. Nanti saya mau tengok saya punya gambar. Boleh. Okey geng, ini RM15 geng. Satu bekas RM15. Kalau satu potong RM8. Oh, terbaik. Nanti apa? Ya. So kita set up dulu. Set up. Oh, dekat sini hari ni dia ada udang tag udang tag dia satu ekor RM10. So tengoklah siapa yang dapat. Okey geng, set up dulu. Ya. Mau video ya. Okey. Dia dah strike. Ya, yang pertama. Alhamdulillah guys. Yang pertama So kita luncur lagi. You kalau bubur itu tag dekat mana? Dekat tanduk lah. Kalau tag. Oh, tag dekat sini lah. Oh, okey. Ayah. Oh, ayo. Okey, thank you Kamu buang udang. okey. Video. Boleh. Okay, ni bayar nak buang udang Dia nak buang udang. Kita tengok dia buang dekat mana.
Dia masuk. Tu dia. Okey, well. Terbaik. Dia buang lagi, kita cari sana. Best ke dah? Ni apa rasa? Sedap. Guys, selalu lepas buang udang tu dia galak Dia nak cakap apa-apa ke? Ada nak cakap apa-apa ke? Idam bosan ke? Tak bosan Jari Idam pula tarik tau. Jari kita bagi anak pula tarik. Okey, tarik tegang. Jom. Ya. Alhamdulillah, udang yang kedua ni. Umpan ada lagi ya. Alhamdulillah. Dia letak balik tempat tadi. Okey guys, dia ambil dapat ni. Itu dia guys. Nah, bangun Idan diri. Bangun diri. Diri dah. Dia dah terkosi, buka slipper. Okey, anak nak cuba tarik Okey, dia berjaya. Hai, bye-bye. Dia berjaya tarik lah. Bye-bye kamera. Bye-bye kamera. Maria agak, alhamdulillah. Okay guys, dia tarik. Dia tarik Kita try lagi sekali. Dia kalau jalan ni jarang mengecewakan ni. Nampak. Sama ada pahit bawah atau betul udang kan. Kita tengok dulu. Kalau betul udang, dia akan ambil balik. Betul udang geng. Betul udang geng. Jadi kalau jalan ni jarang mengecewakan. Ini dia, alhamdulillah. Dia punya sepit tu. Sepit macam jenggo. Okey geng. Yang ke tak berapa keempat kot. Dia ambil. Dia dah. Okey, nah, diri. Pelan-pelan. Okey.
Akhirnya dia ni lah yang tarik ni. Dia yang tarik. Tarik lepas. Dia main-main dia. Alhamdulillah naik juga dia Ha? Tak, abang dah pegang dia dah. Dah pegang dia. Okey, abang dah letak umpan. Letak umpan lagi. Ambil yang ni. Dia dah dapat buat naik dah ni. Mata kail tu sakit dia macam gigi dia. Okay, bismillah. Dia lagi sini. Tengok, dia ambil lagi ya. Kan dah apa? Pukul 6.05 minit. Hampir sejam. Hampir sejam. Lagi 5 minit cukup sejam. Hasil alhamdulillah. Tu 2 ekor. Itu udang tek. Ni dia pergi. Dia cari sini udang tek. Allah, dia ambil. Dia dah makan dah. Dia makan tak sedar lah. Dia makan tak sedar lah. Okay, geng, dia nak lepaskan udang lagi ni. Lepaskan udang, kita tengok lepaskan udang. Udang dia sizing. Okey, bundu ah. Okey ah. Okey. Dia buang udang lagi. Kita gasak lagi. Ambil situ. Tengok. Duduk sana Dan. Duduk sokok dah duduk sana. Duduk sana. Okey. Dua kali dia tabur udang. Ya. Senyap boleh ni, senyap. Sepadan. Tekan tali cepat. Cepat.
Ya, oh hebatlah Idan. Hebatlah Idan. Idan hebatlah. Dan cacing. Dan cacing. Cacing. Idan, ambil cacing. Dia nak kencing ke? Ha? Dia nak kencing ke? Anak dah bosan, dia main cacing, dia main bumbun. Dia main bumbun. Bumbun ni hari Ahad ni memang bawa ni, ambil ikan. Buat tangkap ikan. Tahu Dan? Ayah. Dia tamu lah. Udang dia tak nak makan dah. Dia nak tidur ni rasanya ni. Itulah geng, kadang gasak, kadang tidak kan. Bersyukur je rezeki tu tak ada. Kalau kumpau pun rezeki kat geng. Dah dapat, bismillah. Ya. Idan alas. Idan alas. Akhirnya dah maghrib baru dia dapat. Gitu kan. Dia dapat udang tapi udang tak berapa nak gasak sangat Kita ada mood udang ni. Dalam kolam banyak udang geng. Banyak ni. Tapi tak berapa meriah sangat dia nak makan. Okey geng. Ini lagi seekor tambah. So kita tengok pukul berapa dah. So ini kita try tengok lah. Pukul 8 lah. 8.10 kita gerak kan. 8.10 kita berlangsung Idan. Kita balik pukul berapa? Kita balik pukul 8.10. Okay kan, kita tunggu lagi sikit. So pukul 8, 8.10 tu 3 jam kan. Udang tak berapa gasak lah hari ni.
Tak tahu mungkin air ke air sejuk ke apa ke kan. Tapi pun hari ni tadi hujan. So udang tak berapa gasak. Tapi kolam ni dia buang udang memang berbaloi-baloi lah. Dia buang udang memang cantik lah, memang cun lah dia buang udang. Cuma udang tak berapa nak makan kan. Cuma kawan kita je ni tak berapa nak mahu ni. Tak tahu kenapa ni udang pilih kasih ni. Dia pun pilih ni. Buat gambar dah ni. Okey geng, kita tukar umpan Tadi umpan tu dah layu. Ini udang sekolah punya udang. Kita tukar umpan lah. Tengok dia ambil tak ambil. Dalam kolam ni banyak udang ni. Yang naik berapa kerat dia ni. Kita tukar So kita campak balik. Tengok dia ambil tak ambil. Kadang-kadang udang sekolah ni kita kena buat macam ni. Malam bulan berembang di cermin kali udang tak mah. Boleh apa? Oh tak kena mulut Oh sentap betul sentap. Nampak? Tak kena mulut dia makan. Mana betul udang sekolah ni. Mana sekolah kebangsaan dia pergi ni atau international dia ni. Malam bulan berembang di cermin kali udang tak makan lagi. Tu dia ambil. Itu dia ambil. Sabar dulu Idan. Geng, pelampung tenggelam geng. Geng. Dapat geng. Cepat Dan. Sini Dan. Nampak bila kita tukar umpan Alhamdulillah, itu salah satu tip lah yang boleh kita kongsi Bila tukar umpan baru dia ambil kan. Kadang umpan dah terlampau lama dalam air, dia jadi apa? Dia jadi layu, dia jadi orang cakap apa, dah tak fresh kan. So kalau kita tukar umpan, insya-Allah lah dia ambil. Pasal umpan yang baru ni termasuk dia ada darah kan. Dia ada darah. Dia fresh lah kan. Itu salah satu tip jugalah kalau mancing mana-mana kolam udang kan. Okey, bayar. Balik. Ya. Ni sudut pemandangan depan Sudut pemandangan kedai kat depan. Nampak. Rezeki. Bang, boleh angkat bang ni? Boleh angkat? Boleh angkat deh. Nak tengok. Mana ada? Mana apa? Baru tadi dia tarik nampak. Alhamdulillah. Gasak. Lagi satu bang. Yang sana kan? Oh, dua. Alhamdulillah. Ni kurang-kurang 10 kilo tu 10 kilo Oh. Oh, 1.6 kilo Oh, terbaik. Oh. Ya. Itulah kadang dia gasak, kadang dia ni tu. Cinonet dia main-main
Okey geng. Kita berangsur geng. Sayangku, oh udang kamu pancing di tanganku. Kau tak makan. Oh dia makan dalam diam ah. Dia makan dalam diam. Ya, ambil. Dia makan dalam diam lah guys. Dia tak ada sepit nampak. Dah nak habis tu kan. Kita nak balik ni dia nak ni. Dah letak dah dah. Letak. Kita nak balik tu baru dia makan. Balik tu. Itu kata rezeki tu. Rezeki, alhamdulillah wa syukur nikmat. Tapi pelampung tak tenggelam tu. Ya. Okey geng. Sekarang pukul 8.10. Alhamdulillah. 8.13. Jaminan cepat. So hari ni hasil orang cakap apa, alhamdulillah lah, hasil alhamdulillah. Cuma udang apa tak berapa nak makan kan. Udang tak berapa nak makan. Tapi dia lepaskan udang terbaik lah. Dia lepaskan udang memang banyak. Boleh kata setiap 45 minit ataupun sejam dia lepaskan. Sekali lepas dua kali kan. Udang memang banyak geng. Tapi dia tak berapa nak makan lain. Itulah kadang ada hari dia makan, ada hari dia tak mau kan. So kita apa, nanti kita tengok. Nanti kita repeat lagi. InsyaAllah nanti kita repeat lagi. Sama ada dekat Langat ataupun kita akan datang sini lagi lah. Tapi kolam ni memang selalu, boleh kata selalu pergi jugalah. Cuma kali ni dia tak berapa nak gasak sangat kan. Mungkin pasal hujan tadi, air sejuk ke apa kan. Tapi kolam ni memang terbaik kan. Memang terbaik. Memang recommend lah. Kalau dia untuk udang punya makan hari ni boleh kata 4/10 lah. 4/10. Tapi kalau dia lepaskan udang tu boleh kata 8/10 lah. Pelepasan udang tu kalau kita rating 8/10. Memang orang cakap apa, tak kedekut lah kedai ni kan. Tak kedekut nak lepaskan udang kan. Okey guys, kita jumpa nanti guys. Nanti hari Sabtu 19 hari bulan 10 kita main kayak pula dekat JT Kayak Pak Din. Kayak Sepang. So kita tunggu 19 hari bulan 10 geng. Okey geng. Assalamualaikum. Bye bye dan